Kalau ada orang yang lebih tua pada kita berayu ataupun berana anta dengan kita boleh ikut tak berayu atau berana anta dengan dia orang? Ramai orang tak sedar tau pasal ni. Dalam budaya kita, bila kita bercakap dengan orang yang kita hormati, kita guna saya, bukan aku. Ataupun kita tak sebut kau atau awak, tapi kita panggil mereka dengan panggilan hormat macam encik, cikgu, ustaz, datuk, datin, pakcik dan makcik. Tapi macam mana pula kalau pakcik-makcik ni sendiri yang berayu ataupun berana anta dengan kita? Kita boleh ikut tak? Sebelum tu saya nak ajak korang layan video ni sampai habis. Lepas tu jangan lupa tekan save dan share supaya kawan-kawan dan anak-anak kita pun boleh faham, sebab situasi ni selalu berlaku tapi kita jarang sedar. Dalam hal ni dia ada dua situasi. Situasi pertama, perbualan tu dalam bahasa Melayu tapi kadang-kadang dia ada campur bahasa Inggeris, kadang bahasa Arab ke. Situasi kedua, perbualan tu sepenuhnya dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Contoh untuk situasi pertama lah, kalau perbualan tu masih dalam bahasa Melayu tapi dia ada campur sikit-sikit bahasa Inggeris, bahasa Arab, kita masih perlu kekalkan sopan santun tu. Elakkan guna I, you ataupun ana anta dengan mereka, sebab bunyinya boleh jadi macam kurang beradab. Dia dah jadi macam kita sebut aku dan kau jugalah. Contoh dialog lah untuk situasi pertama ni. Ana nak tanya anta, kijo hok ana bui semalam tu anta dah siap ke belum? Lepas tu murid tu pun jawab, InsyaAllah Ustaz, saya dah siapkan, nanti saya tunjukkan pada Ustaz ya. Untuk situasi kedua, kalau perbualan ni memang sepenuhnya dalam bahasa English ataupun bahasa Arab, barulah kita boleh guna I dan you atau ana, anta. Sebab dalam bahasa tu memang tak ada beza level formal macam bahasa Melayu. Contoh dialog, I want you to prepare this report by tomorrow morning. Can you do that? Lepas tu pekerja dia pun jawab, yes Datuk, I'll get it done, I'll send it to you before the deadline. Kadang-kadang benda kecil macam inilah yang bezakan antara orang biasa dengan orang yang beradab. Kalau korang rasa video ni berguna, jangan simpan seorang-seorang, share pada keluarga dan rakan-rakan, terutamanya yang ada anak-anak tu. Kita jumpa di video seterusnya.